Seorang bayi lelaki berusia 3 bulan patah pada bahagian paha kiri dipercayai akibat pengabaian ketika berada di bawah jagaan pengasuh di Taman Koperasi Polis Gombak. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marasus berkata pihaknya menerima laporan polis berhubung kejadian itu pada jam 2.38 petang 9 Januari lalu. Beliau berkata bayi malang itu mengalami bengkak pada bahagian paha kiri selepas mangsa dihantar ke rumah pengasuh. Mangsa juga tidak berhenti menangis sebelum dibawa ibu bapanya ke Hospital Ampang untuk mendapatkan pemeriksaan lanjut. Tambah beliau, hasil pemeriksaan mendapati tulang paha kiri mangsa patah sebelum laporan polis dibuat seorang doktor yang merawat bayi berkenaan. Berikutan itu, kes disiasat di bawah Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 dan siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca sebenar kecederaan dialami mangsa.